2 Android hack yang dirahsiakan ramai orang. Jom saya tunjukkan. Tonton video ni sampai habis, follow saya, like, komen, share video ni untuk lebih banyak tips-tips, and let's go. Okey, pertama sekali, kalau korang lupa password seperti akaun social media atau lain-lain, buat benda ni. Okey, korang pergi ke setting phone korang, scroll ke bawah dan klik bahagian Google. Lepas tu klik manage your Google account dan pilih bahagian security. Okey, lepas tu korang scroll ke bawah dan pilih bahagian password manager. Kat sini korang akan nampak semua akaun di platform yang pernah korang gunakan. Contoh saya pilih Facebook, klik tanda mata tu dan korang akan nampak password yang korang lupa tu. Right? Dan yang kedua, okey, korang pergi ke setting dan cari private DNS ataupun bahasa Melayu dia DNS peribadi. Lepas tu korang klik dan kat sini korang tukar auto jadi private DNS host provider name. Okey, lepas tu korang tulis ni dns.edgard.com. Kalau dah siap, klik save. Okey, ini berguna untuk menghilangkan iklan-iklan yang selalu keluar dekat phone korang tu. So, dapat? Share dan repost video ni supaya lebih ramai orang tahu tips dan rahsia ni. Alright?